tom yum seafood bersantan, guys. Oke guys, assalamualaikum guys. Oke, hari ini saya nak share resepi tom yum seafood bersantan. Oke. First kuali. Kemudian kita masukkan air. Airnya biasa je. Kemudian kita buka api. Oke, bahan dia: akar ketumbar, cili padi, bawang putih, lengkuas, bawang holland, limau nipis, batang seledri, tomato. Kemudian ada santan. Kemudian kat sini ada lauk dia: sotong, udang, kupang. Oke, sekarang serai. Serai 2 batang. Jahitan tapi ambil. Kemudian akar ketumbar, lengkuas, bawang putih, kemudian cili padi. Oke, kemudian batang seledri kita potong dulu bahan ini semua, dan limau last sekali. Oke, apabila ayam mendidih baru kita masukkan bahan yang kita dah potong tadi. Kemudian bawang holland. Tegau sekejap, godak-godak dia. Kemudian paste tom yum. Oke, untuk perasa gula 1, gula 2, kemudian aji sedikit, kemudian kicap sotong. Kicap sotong tu lebih kurang dalam 2 sudu lah kita letak ya. Kita taruh 2 sudu. Oke. Kemudian kita buka api. Kemudian kita taruh sedikit garam. Oke. Kita tunggu itu mendidih dulu. Mempurut dengan tomato kita taruh ya. Kemudian kita kacau lagi, gaul lagi sekali sekejap. Baru ni seafood. Oke, kita buka api lagi sekejap. Nipis 1 biji kita perahkan. Mudah sangat guys kalau nak buat tom yum ni. Korang boleh buat ke rumah. Tapi yang ni lain yang kita ubur santan yang ni ya. Dia rasa lemak-lemak sikit guys. Santan susu kita taruh nanti. Sebiji limau nipis. Kemudian kita kecil-kecil lagi dia. Oke guys, apabila dia dah mendidih, semua dah masak, seafood dah masak, semua dah masak, baru kita taruh susu ni, santan. Separuh kotak lah kita letak Kita taruh separuh kotak. Kemudian kita taruh sedikit susu cair. Kemudian kita buka sekejap lagi. Oke, siap. Tom yum seafood bersantan guys. Oke, hari sekali kita taruh daun ketumbar. Daun ketumbar. Tu api. Dekat sikit. Korang masih tak pernah makan tom yum bersantan. Sedap korang nak cuba kat rumah ya. Oke, sekarang boleh kita hidang. Oke guys, inilah dia tom yum seafood bersantan kita dah siap. Memang padu ni guys, korang kena cuba kat rumah ya. Sedap, memang sedap. Tak rugi korang cuba. Oke, selamat cuba. Jangan lupa follow ataupun boleh datang sini, Taman Sentek Belatok 5, Restoran Yainor guys. Korang order tom yum santan. Oke, bye bye, assalamualaikum.